Cikgu. Ya. Apa itu beza keupayaan? Bangla. Ha? Ya. Apa Bangla buat bila datang Malaysia? Kerja. So, beza keupayaan ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kulum cas daripada satu titik kepada satu titik. Okey, ia dilakukan dalam litar tertutup, iaitu switch on. Bila switch on, arus mengalir. Okey, apa pula DGE? Daya gerak elektrik. So, apa fungsi dia? Juga kerja. Kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu litar. Okey, macam mana kita nak ukur dia? Kita ukur dalam litar terbuka, iaitu switch off. Arus tidak mengalir. Faham tak?